Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seterusnya kita masuk kepada langkah dalam penggunaan alat slate and stylus. Okay, ini adalah slate dan ini juga stylus. Ini adalah penembuk dia dan ini adalah medium untuk kita tembuk kertas. Okay, berdasarkan dalam RPH saya, iaitu pada langkah kedua, iaitu pasal perkembangan, guru mengemukakan soalan dan meminta murid menyelesaikan soalan tersebut menggunakan alat khas seperti alat slate dan juga alat slate dan stylus dan juga abacus. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan cara untuk menulis dan menjawab soalan tersebut menggunakan alat slate and stylus. Okay, jom kita masuk kepada soalan yang pertama. Okay, cara penggunaan dia yang pertama ialah, okay, kita mestilah pastikan kertas yang kita nak guna adalah belakang. Sebab slate and stylus kita tebuk daripada belakang, bukan dari depan. Kalau kita tebuk daripada depan, tulisan tu akan terbalik. So dia akan silap kat situ. So cara masukkan dia ialah yang berlubang ni atas dan yang tak berlubang ni bawah. So kita masukkan, pastikan lurus dan kita tutup. Okay, seterusnya kita tulis nombor. Okay, kita buat ayat matematik dulu. Di sini dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so jom kita buat sama je macam kita buat tulisan braille dalam menggunakan mesin braille, cuma alat slate dan stylus dia terbalik, tapi masih lagi kod yang sama. Okay, jom kita jawab. 7 cm tambah 38 cm. Okay, 3, 4, 5, 6. Numerik tu nombor 7, tu 2. Okay, dan juga cm. Jarak kan 5, 6 cm. Itu 3, 4. Dot braille dot 5 untuk baris tambah, kod tambah, iaitu 2, 3, 5. Kemudian langkau numerik nombor 3, 4, 5, 6, 38. Okay, 3, 1, okay, 3, 8. Okay, 1, 2, 3. 8 numerik langkau 1 supaya nampak kemas. Dan kita buat cm, C 1, 4, M 1, 3, 4. Dan langkau kita buat kod sama dengan, itu lower G 2, 3, 5, 6. So jawapan dia nak dalam cm. 5, 6 cm tu 3. Okay, cara kita nak jawab pula senang je. Okay, saya tu contoh untuk soalan 1 dulu. Okay, iaitu kita buka balik dan kita langkau dia ke bawah. Pastikan lurus. Okay, lepas tu kita jawab soalan ni. Okay, sama je macam kita guna mesin braille. Kita nak selesaikan dalam bentuk lazim. Okay, jom. Okay, yang pertama kita buat numerik nombor 2, 7. Okay, 7. Okay, numerik bawah dia pula 3, 4, 5, 6. 38, 3, 8. Dan kita buat numerik khas untuk ukuran panjang bagi cm, iaitu langkau 1, 5, 6, C 1, 4 dan juga M 1, 3, 4. Okay, dan bawah ni pun sama juga, kod 5, 6, C 1, 4 dan juga 1, 3, 4. Okay, lepas tu kita jangan lupa buat kod tambah. Kod tambah macam mana? Iaitu dot 5, 2, 3, 5. Okay, lepas kita dah buat kod tambah ni, kita buat garisan. Okay, garisan dia macam mana? Macam ni. Kita 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5,
dan 25 sampai hujung. Okey, lepas tu kita jawab. Okey, lepas dah buat garisan, barulah kita jawab. Mula kita turunkan dulu numerik 3, 4, 5, 6. Okey, 7 tambah okey, 7 tambah 8. Okey, 7 tambah 8 sama dengan 15. So kita buat dulu 15, 5. Kita buat kat belakang dulu sebab 7 akan campur dengan 8. Sebab dia sa disusul dengan sa. So 7 campur dengan 8 sama dengan 15. So jawab dia dah 15. Kita buat turun dulu 5, iaitu 1, 5. Lepas tu 1 ni kita bawa ke atas, tambah dengan 3. Tambah dengan 3 sama dengan letak 1 atas. Okey, lepas tu 3 tambah 1 sama dengan 4. So kita buat 4. 4 kod dia macam mana? 1, 4, 5. Okey. So jawapan dia ialah 45. Kita jangan lupa cm, ya. 5, 6 C, 1, 4 dan M. Tu 3, 4. So lepas hatta tu kita langkaukan dia. Sebab kita nak buat apa ni, garisan supaya nampak lebih kemas. Okey, titik yang sama 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Okey. Okey, so dah siap dalam bentuk lazim. So kita bawa buat ayat jawapan tu langkau, dan kita buat dot kod untuk sama dengan titik 5 dan lower G. 2, 3, 5, 6 sama dengan berapa tadi? Numerik 3, 4, 5, 6, 45. 1, 4, 5, 1, 5. Numerik nombor 5, 6 C M. So macam tu. So jawapan dia dah siap. So bila kita terbalikkan, kita akan dapat macam yang kita nak tu. Okey, nampak dalam bentuk lazim. Ni ayat matematik dan ini bentuk lazim dia. Dan inilah jawapan dia, 45 cm untuk soalan pertama. Okey, itu saja untuk tata cara penggunaan slate dan stylus bagi soalan dalam RPH saya, iaitu soalan pada langkah kedua fasa perkembangan. Sekian, terima kasih.